Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN bersama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menyerbu dua premis penyembelihan ayam di sekitar Ceras awal pagi tadi kerana beroperasi secara haram dan kotor. Dalam operasi pada 1 pagi itu, didapati ayam diletakkan di atas lantai dalam keadaan jijik dan kotor. Pengarah KPDN Kuala Lumpur, Muhammad Sabri Seman berkata, lebih 3,000 kilogram ayam dianggarkan bernilai RM28,000 disita daripada dua premis terbabit yang sebelum ini pernah diberikan notis tutup operasi oleh agensi lain pada Januari lepas. Kes disasat mengikut Akta Perihal Dagangan 2011, Seksyen 21, Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan 3/1, Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Muhammad Sabri berkata, premis penyembelihan yang beroperasi pada 8 malam hingga 3 pagi setiap hari itu menggunakan khidmat pekerja warga asing yang turut sama dalam proses penyembelihan ayam. Beliau berkata, 26 warga asing dari India dan Bangladesh yang dicaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen ditahan dan diserahkan kepada Jabatan Imigresen untuk tindakan lanjut. Muhammad Sabri berkata, pihak JAKIM juga akan menjalankan siasatan kerana premis berkenaan disyaki melanggar Perintah Perihal Dagangan, Perakuan dan Penandaan Halal 2011.